Kajang Pak Malau ni kajang belipat. Maknanya kajang ni kajang orang-orang. Pak Malau kan golongan-golongan orang bangsawan kan, orang-orang yang berada. Jadi dia mampu buat kajang yang cantik lah senang cakap. Belipat tu istilah dia melentik lah kalau bahasa orang Melaka kan. Barakam. Ambil tonik, jom. Hei. Perangai lembu, setiap lembu tu semua lain-lain. Sebenarnya dia tak sama. Tapi dia terpaksa akur dengan satu perintah. Dia masuk kereta lembu, nak tak nak dia kena tarik kereta lembu. Itu yang kita nak. Yang paling jinak Barakah. Yang Barakah tu paling baik. Boleh peluk dia apa semua, boleh naik atas belakang dia apa semua. Dia baik, dia sangat-sangat jinak. Muka je nampak macam tu, tapi dia hati baik. Kampung Tabak Bugis, Teluk Mas, Melaka menjaga tradisi berabad usianya kereta lembu. Bukan sekadar pengangkutan, ia adalah simbol keakraban antara manusia dan alam serta legasi yang menyambung warisan silam. Kereta lembu ini menjadi saksi sejarah menjangkau 5 generasi. Namun, komponennya memerlukan penyelenggaraan yang rapi. Retakan di bahagian pasang dan roda yang usang boleh mengakibatkan kepincangan pada persembahan kenderaan ini jika tidak diganti dan dibaik pulih. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Samsudin Abdul, 47 tahun, menyemai warisan sebagai pembikin kereta lembu sejak di bangku sekolah. Kemahirannya diasah melalui mata yang memerhati, tangan yang mengukir dan hati yang penuh dedikasi. Saya ni curi-curi sebenarnya, curi-curi buat kereta lembu. Tu asalnya mulalah saya dapat ilmu ni. Jadi curi-curi buat, lepas tu tengok respon bapa positif. Dia pun tak pernah komplain dan dia pun tak pernah cakap apa pun sebenarnya. Tapi bermakna macam dia restu ataupun dia setuju, tapi dalam restu tanpa suara lah senang cakap. Pasang bahagian pedati yang ditindih di atas badan lembu. Daripada bongkah kayu, ia ditarah menjadi bentuk huruf W mengikut kesesuaian ukuran asal pasang. Okey, ni dah ditarah. Kita akan ketam ni sebentar lagi untuk licinkan. Sebelum tu saya akan gosok menggunakan patau ni. Ni nama dia patau. Untuk membuangkan segi-segi kayu ni. Supaya tangan kita tak sakit lah bila buat kerja. Secara keseluruhan, sebuah kereta lembu menggabungkan pelbagai jenis kayu sesuai dengan fungsi komponen yang dibuat. Kayu resah atau kayu jelutung dengan kekuatan dan ketahanannya menjadi pilihan utama dalam pembuatan pasang. Ringan dan mudah dibentuk. Ia memudahkan pengrajin menghasilkan pasang yang kemas dan tahan lama. Malah ketahanan kayu ini terhadap cuaca lembap dan geseran menjadikannya ideal untuk kegunaan luar. Teksturnya yang halus memudahkan proses mencanai. Kita nak ketam senang sikit. Mata ketam makan. Wah, nanti dia dapat licin balik. Kita boleh tengok dekat mana bahagian yang lekuk. Itu sebab kita kena gunakan jari. Kita tak boleh gunakan saun tangan. Kalau tak, kita tak dapat rasa dia punya permukaan dia tu. Ni tadi pasang yang kita dah siapkan. Jadi ni kita tengah buat kerja-kerja mengemas kini kan lah. Dia punya finishing dia. Kita gosok, licinkan supaya tak ada permukaan yang kasar lah untuk lembu pikul. Bila dia melengkung ke atas, untuk lembu berpusing tu agak mudah lah berbanding kalau dia melengkung ke bawah. Bahagian yang melengkung tu akan menekan badan lembu, bahagian perut. Jadi dia susah untuk melakukan pusingan U.
Okey, siap. Pembuatan kereta lembu ni antara part yang paling susah lah, roda. Roda yang paling susah. Sebab roda ni dia nak memastikan kayu-kayu yang digunakan tu kayu yang dah cukup matang, kayu yang dah cukup kering dan kayu yang kata orang pun berkualiti lah. Jadi teknik pemasangan dia tak boleh silap. Contohlah, saya bagi contoh. Kalau kayu yang kurang matang ataupun kayu yang belum cukup kering, waktu kita pasang memang dia akan fit lah. Tapi bila kayu tu mengering ataupun kayu tu dah mula berjemur, berhujan panas kan, jadi dia akan merubah struktur kayu tu. Jadi roda tu akan jadi longgar selalunya. Akan jadi longgar yang walaupun roda baru pakai belum setahun, dia dah bunyi macam-macam bunyi. Dia dah longgar. Sebab itu pemilihan kayu yang mungkin pada saya tak betul-betul sempurna lah. Jejari pada roda kereta lembu berperanan menyokong dan mengukuhkan struktur roda berukuran 56 inci. Ia juga mengurangkan geseran permukaan jalan dan memastikan kestabilan kereta lembu, terutamanya di jalan yang tidak rata, menjadikannya lebih kukuh dan tahan lama. Kayu roda dia, kalau tanya saya lebih suka guna kayu resak. Dan gantang dia lah, kayu resak kita guna untuk tapak dan jejari. Tapi kalau gantang, kita lebih suka kayu tembusu. Kayu tembusu semua orang mungkin kenal kot. Kayu yang dia buat cincang ikan tu kan. Kayu tu memang tahan air, tahan panas. Dia tak mudah merekah. Dia walaupun dia merekah, tapi dia tak mudah buruk. Tu yang lebih baik lah ayat dia. Dan pernah juga dulu saya nakkan dapat kualiti kayu-kayu yang baik ni, saya terpaksa cari kayu-kayu lama, rumah-rumah lama. Yang sesuai lah dengan saiz yang saya nak guna. Sebab kayu-kayu lama ni betul-betul kayu matang. Jadi kualiti dia walaupun dia dah berpuluh tahun, tapi bila kita bawa balik, kita kemaskan balik, kita rosok apa semua, dia punya kualiti dia macam baru. Macam roda kereta lembu kan. Dia orang beranggapan sebatang pokok yang besar. Kita drawing, kita ni kan potong untuk jadikan roda. Tak. Dia sebenarnya roda ni dia terhasil daripada gabungan ataupun sambungan ataupun cantuman kayu-kayu. Okey, macam roda ni dia ada terbahagi beberapa bahagian, antaranya yang asasnya gantang. Okey, dari gantang tu dia ada jejari. Daripada jejari tu dia ada dia punya tapak. Tapak tu umpamanya macam rim lah, rim. Okey, dan di luar tapak tu dia ada simpai, ada besi. Tu kalau roda kereta lembu asli lah. Luar dia besi. Itulah part bahagian roda. Sebagai isteri, Nur Ila Abdul Aziz, 39 tahun, adalah tulang belakang suami dengan membantu menghias pedati lembu. Biarpun dia dan anak tunggalnya, Nur Ain Samsudin, 16 tahun, tidak berkongsi minat yang sama dengan Samsudin, setidaknya ada sokongan yang dizahirkan. Ya, untuk bahagian menghiasnya selalunya akak yang akan bantu suami dalam pemilihan fabrik dan sebagainya untuk menampakkan lagi keceriaan, untuk menaikkan lagi keceriaan kereta lembu ni. Ini adalah hobi suami. Kalau dia balik, akak just tanyalah, ambil tahu sikit kan. Tapi tak adalah overall akak masuk campur. Dia lembu kereta dengan lembu biasa tu dia tak sama bang sebenarnya. Lembu biasa tu kita tamat-tamat macam tu saja. Kita tak ada belai dia. Kalau lembu kereta ni hari-hari kita akan belai dia, kita akan masuk dia ke pasang bang. Dia jinak lah. Jadi dia dengar cakap kita. Bila kita bunyi, dia akan jalan bang. Macam kita bawa motor jugalah. Bila kita perah baru berjalan. Kalau tak perah memang kita tak jalan, betul. Lembu penari adalah jiwa kepada kereta lembu. Kekuatan fizikal dan daya tahan adalah keutamaan, membolehkannya menanggung beban dan berjalan jauh tanpa mudah letih. 4 ekor lembu jinak baka Brahman milik Samsudin ini, Barakah, lembu berbulu perang, adalah kesayangannya. Yang paling jinak Barakah. Yang Barakah tu paling baik, boleh peluk dia apa semua, boleh naik atas belakang dia apa semua.
Dia baik, dia sangat-sangat jinak. Muka je nampak macam tu, tapi dia hati baik. Bukanlah semua jenis lembu layak untuk digelarkan sebagai lembu penarik. Lembu penarik ni, kalau dari pengamatan saya dan petua-petua yang saya diajar dan saya dengar, sebenarnya banyak sangatlah ciri-ciri yang perlu kita perhalusi ketika pemilihan lembu yang kita nak gunakan atau nak kita latih sebagai lembu penarik. Antaranya sifat-sifat fizikal dia. Kalau generasi saya lebih mementingkan, saya tak pentingkan baka, saya tak pentingkan warna, saya tak pentingkan saiz. Saya pentingkan dia punya signature pada body dia. Syarat-syarat dia punya ni pada body. Contoh pusa. Pusa, kuku, ekor, mata. Tu dari pengamatan saya dan dari petua-petua yang diajar, tanda-tanda tu akan membawa kesan pada persembahan lembu tu. Contohnya pusa di dahi. Pusa di dahi, petua yang saya belajar, jangan cari pusa setentang dengan mata. Pusa setentang dengan mata ni membawa maksud lembu tu akan garang. Dia akan makan tuan. Pusa di atas kepala sini, dipanggil pusa junjung bakul. Dia ada sila-sila dia tau sebenarnya. Pusa junjung bakul, itu lembu yang suka terekam orang. Dengan tuan dia pun dia suka hagul, dia suka ni. Okey. Kalau pusa di belakang pula, dia tak nak pusa tembuk. Dia panggil pusa tembuk. Pusa tembuk ni, pusa tu selari dengan dia punya alat kelamin dia tu. Pusa tembuk. Pusa tembuk ni selalunya lembu akan masalah pinggang. Pinggang dia tak kuat. Kalau dalam bahasa kita lembu, ketika lembu tu menarik, dia panggil menekan. Waktu dia menekan tu, dia tak kuat. Kalau kita main dalam off-road, main dalam sawah apa semua kan, dia mudah cepat lembik. Tu antara dia lah. Okey, kalau ekor pula, kita nak ekor yang hujung ekor dia lagi halus, lagi baik. Lagi halus dan lagi lurus bulu ekor dia lagi baik. Tu jenis ekor yang lincah, ekor ringan ujung. Kalau ekor dia ujung besar, berat, bulu banyak kan, dia lembab. Dia tindakan dia memang sangat lambat. Satu lagi, langkah lembu. Langkah lembu pun penting. Lembu kaki 4 kan. So kaki depan tu melangkah, kaki belakang ni pastikan dia akan overlap tapak yang kaki depan tu. Kan kaki depan melangkah, lepas tu kaki belakang betul. Kaki depan melangkah, kaki belakang ni tak kiri atau kanan dia, pastikan langkahan kaki belakang ni melepasi langkahan kaki depan ni. Tu makna lembu tu langkah dia laju. Tapi kalau langkah kaki depan, kaki belakang langkah ni berada sama ada atas dia ataupun belakang dia, lembu tu akan jalan ketetel. Dia jalan macam tahu lah, kaki pendek macam tu lah. Begitulah kisah dia. Memang bunyi macam kelakar, tapi benda tu sangat-sangat praktikal dalam apa yang saya belajar. Muhammad Nur Syafiq Nur Hamshi, 31 tahun, seorang yang bekerja sendiri, menguruskan lembu dengan penuh keikhlasan. Sebagai anak saudara kepada Samsudin, dia sentiasa membantu menguruskan lembu, sementara Samsudin bekerja sebagai pembantu makmal di sekolah. Setiap hari, Syafiq mencari rumput segar untuk santapan lembu, menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Lembu ni bagi saya dah satu permainan saya lah. Jadi saya, orang cakap apa, kalau tak boleh berpisah dengan lembu lah. Tak boleh berpisah lah. Sampai lembu ni pun dah kenal kita dah. Datang mesti dia tengok kita. Jadi dia dah tahu apa uritan kita pagi-pagi, petang, malam. Dia waktu malam pun kita akan mandikan dia juga. Jadi inilah permainan saya. Lembu penarik perlu dijinakkan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kerja. Jika sudah mesra, lebih mudah dikawal. Risiko kecederaan kepada manusia akan berkurangan dan memastikan perjalanan kereta lembu berjalan dengan tenang. Dengan sifar sabar, lembu ini bekerja efisien
membentuk kerjasama harmoni antara manusia dan alam. Dia lembu kereta dengan lembu biasa tu dia tak sama bang sebenarnya. Lembu biasa tu kita tamat-tamat macam tu saja. Kita tak ada belai dia. Kalau lembu kereta ni hari-hari kita akan belai dia, kita akan masuk dia ke pasang bang. Bila kita masuk ke pasang, ibarat lembu tu dah duduk diam bang. Jadi dia jinak lah dekat situ. Jadi dia dengar cakap kita. Bila kita bunyi, dia akan jalan bang. Macam tu juga macam kita bawa motor jugalah. Bila kita perah baru berjalan. Kalau tak perah memang kita tak jalan, betul? Abang, come. Sudah lama lembu-lembu ini tidak beraksi. Mungkin masih ramai yang tidak tahu akan kewujudan kereta lembu di Melaka. Hasrat Samsudin ingin berkongsi pengalaman dengan pelancong yang datang, mengimbau nostalgia pedati lembu yang dahulunya dicipta mengangkut barang, kini dijadikan nilai tambah kepada sektor pelancongan di Melaka. Jaya Surya Logathan, 39 tahun, suaminya Sarawanan Muniandi, 36 tahun, bersama dua anak perempuannya mengambil peluang bercuti di Melaka, merasai pengalaman yang berbeza. Kita jalan Okey, baik. Okey, go. Okey. Di sini, mereka menikmati keunikan tradisi dan budaya, menyelami kehidupan kampung penuh dengan sejarah dan warisan yang masih hidup. Sebuah perjalanan yang menghubungkan mereka dengan keindahan dan ketenangan alam. Pengunjung dari Ipoh ini mengakui cukup teruja dengan pengalaman yang dirasai. Dulu saya time kecil-kecil saya nak naik kereta lembu. Itu sekarang saya bagi pengalaman untuk anak saya. Nanti dia pun nak kembali ke sekolah, dia pun kena cerita dengan kawan-kawan. Nanti mungkin kawan-kawan pun dia kena tanya dia family lah, ibu bapa lah naik kereta lembu juga. Saya sekarang ni dah tak ada tempat untuk beroperasi kereta lembu kecuali di perkampungan Antua tu. Jadi ada kalanya pengunjung-pengunjung yang datang ke Melaka ni, dia dapat kontak daripada Google, wallahualam lah, daripada Facebook ke, daripada TikTok ke apa ke, dia akan call saya. Saya akan tentukanlah kat mana tempat dia nak naik kereta lembu. Jadi antaranya ni lah, kat tempat ni lah, kampung ni. Naik kereta lembu, kita akan bawa bersiar ke kampung lah. Jalan kampung ni lebih kurang jarak, kita ambil masa lah, jarak tu tak apa jauh, tapi masa lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit untuk satu family. Sebuah kereta lembu tu dengan kadar harga RM80. Telan. Okey. Dah telan belum? Telan. Dia lah, makan ubat. Tenang ke? Helio meleleh, penat Saya hanya mengharapkan adik-adik dan anak-anak buah lah yang kalau boleh dia dapatlah teruskan benda ni dengan panduan, buku panduan yang saya akan bagi tu nanti. Sebab mungkin sekarang ni ketika saya ada, dia orang mungkin segan. Di bumi bertuah ini, Samsudin mengukir legasi abadi. Sentuhannya mengubah kereta lembu dari sekadar pengangkutan desa menjadi simbol warisan budaya. Ketekunan dan dedikasi hebat Samsudin menghidupkan nilai luhur kesederhanaan, kesetiaan dan keharmonian insan dengan alam dalam setiap kereta lembu yang dihasilkan. Semoga legasi ini terus hidup dan diwarisi.